Satu kisah pesakit saya yang disuspek ada masalah ketumbuhan kanser di bahagian wanita dia. Dia hanya datang dengan tanda-tanda seperti kebas-kebas dua-dua belah kaki dan sakit pinggang. Itu sahaja tanda dia korang. Jadi bila kita buat scan, apa yang kita nampak, you all tengok ya. Korang nampak tak? Sebab tu anda di luar sana, kalau you all ada masalah, contoh ada masalah kan, ada masalah seperti sakit pinggang, kerap kebas kaki, kerap rasa cramp ataupun senggugut, you all kena datang buat scan. So bila datang buat scan ni, sebenarnya kita dapat tahu problem. So korang nampak tak dekat sini, saya nak tunjukkan dekat sini adalah satu ketulan yang kita panggil endo. You all nampak tak? So siapa yang tak pernah buat scan, siapa yang tak pernah check, korang kena check kalau korang kerap ada sakit pinggang ataupun cramp. Kenapa korang kena check? Sebab saya nak bagi tahu you all, kalau you all ada tanda-tanda yang sakit